Salam sejahtera, saya Dr. Haris Abdul Rahman. Video sebelum ini ada menyentuh tentang keadaan platelet rendah disebabkan oleh ITP. Mari kita kupas apa itu ITP. ITP bukan kanser darah. ITP bukan penyakit berjangkit dan dalam kebanyakan kes ia boleh dikawal dengan baik. ITP ialah singkatan kepada Immune Thrombocytopenic Purpura. Nama ini agak panjang, tetapi maksudnya sebenarnya mudah. Immune bermaksud sistem imun. Thrombocytopenic bermaksud platelet rendah. Dan purpura adalah kesan bintik-bintik merah seperti ruam pada kulit kita yang berlaku sekiranya platelet rendah. Dalam ITP, sistem imun kita sendiri tersilap mengenal pasti platelet sebagai sesuatu yang asing. Lalu ia menyerang dan memusnahkan platelet itu. Akibatnya, jumlah platelet dalam darah menjadi rendah. Platelet ini penting untuk membantu pembekuan darah. Ia membantu menghentikan pendarahan kecil seperti luka atau lebam. Bila platelet rendah, setengah orang mungkin mudah lebam. Ada yang perasan bintik-bintik merah kecil pada kulit. Wanita mungkin mengalami haid yang lebih banyak daripada biasa. Tetapi penting untuk anda tahu, tidak semua pesakit ITP ada simptom. Ramai yang hanya tahu selepas membuat ujian darah rutin. Di klinik saya sering melihat ITP ditemui secara tidak sengaja. Pesakit datang untuk pemeriksaan darah rutin. Tiba-tiba platelet rendah. Dan dari situ kita mula siasatan. Bagaimana kita membuat diagnosis ITP? Tiada satu ujian khas yang terus mengatakan ini ITP. ITP adalah diagnosis pengecualian. Maksudnya kita pastikan dahulu tiada sebab lain yang menyebabkan platelet rendah. Kita akan ulang ujian darah. Kita lihat sel darah merah dan putih. Kita tanya tentang ubat-ubatan. Kita periksa tanda jangkitan atau masalah hati. Jika hanya platelet yang rendah dan tiada sebab lain yang jelas, ITP adalah penyebab utama. Ada dua jenis ITP yang biasa kita bincangkan. Yang pertama, ITP akut. Selalunya berlaku pada kanak-kanak, kadang-kadang selepas jangkitan virus. Ia boleh pulih sendiri dalam beberapa bulan. Yang kedua, ITP kronik. Lebih biasa pada orang dewasa. Ia boleh berlarutan lebih lama. Tetapi sekali lagi, banyak kes boleh dikawal dengan baik. Rawatan ITP bergantung kepada beberapa perkara. Kita tidak merawat berdasarkan nombor semata-mata, kita lihat simptom. Kita lihat risiko pendarahan. Kita lihat gaya hidup dan keadaan individu. Jika platelet masih dalam tahap selamat dan tiada simptom, kadang-kadang kita hanya pantau. Ya, hanya pantau sahaja. Jika perlu rawatan, biasanya kita mulakan dengan ubat untuk menenangkan sistem imun. Contohnya steroid untuk jangka pendek. Ada juga ubat lain yang membantu meningkatkan penghasilan platelet yang kita akan bincangkan dalam video akan datang. Dalam kes tertentu, rawatan lebih khusus mungkin diperlukan. Tetapi kebanyakan pesakit tidak memerlukan rawatan agresif sepanjang masa. Ramai yang stabil dengan pendekatan yang teratur dan pemantauan berkala. Soalan yang selalu saya terima ialah, adakah ITP berbahaya? Jawapannya bergantung kepada keadaan individu. Risiko utama ialah pendarahan. Tetapi dengan pemantauan yang baik dan rawatan yang sesuai, risiko itu boleh dikurangkan. Dan saya juga selalu ingatkan pesakit jangan terlalu fokus kepada satu angka. Platelet boleh turun dan naik. Kita melihat trend, bukan satu bacaan sahaja. Hidup dengan ITP selalunya boleh diteruskan seperti biasa. Bekerja, bersukan ringan, menjalani rutin harian. Cuma kita mungkin perlu lebih berhati-hati dengan aktiviti berisiko tinggi. Dan yang paling penting, jangan panik bila melihat laporan darah. Mesej saya, ITP adalah keadaan di mana sistem imun menurunkan platelet, tetapi dalam kebanyakan kes ia boleh dipantau dan dikawal dengan baik. Jika anda diberitahu bahawa anda mungkin mempunyai ITP, berbincanglah dengan doktor anda untuk mendapatkan penilaian yang menyeluruh dan nasihat yang sesuai dengan keadaan anda. Terima kasih kerana mendengar. Sila langgan dan share video ini sekiranya bermanfaat.